nak kembali ke benda antarabangsa kembali dengan apa yang berlaku pada hari semalam, iaitu Donald Trump telah angkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua. Satu perkara yang sebelum 12-24 bulan ni mungkin dilihat sebagai tak mungkin berlaku, tetapi akhirnya beliau telah berjaya untuk defeat the odds and come back as the President of the United States. Dan pada hari pertama menjadi Presiden, sudah pun pelbagai pengumuman dan juga executive order, arahan eksekutif yang dibolehkan dalam sistem Amerika Syarikat. Seorang presiden boleh basically just give certain orders yang hanya laku pada tempoh dia jadi presiden, yang banyak mengubah landscape politik dan ekonomi di Amerika Syarikat. Tapi sebelum kita membutirkan antara executive order dan pengumuman-pengumuman besar beliau, apakah perasaan KJ melihat 4 tahun yang akan datang ini berdasarkan apa yang kita lihat beberapa minggu yang sudah?